Saya nak tanya ni pasal ni Jali ni. Katanya ini saya rekod boleh tak? Saya rekod. Saya nak apa ni? Nak letak kat YouTube. Boleh tak? Carry on. Don't worry. Be happy. Alright. Ini dekat apa ni, katanya dalam grup ni apa ni yang Bro Rabi ni ada bagi duit dekat Jali ni. So saya nak dengar lah cerita dia. Berapa banyak jumlah yang Bro Rabi bagi kat dia. Kalau nak ikutkan awal-awal kali lah yang mula-mula ni nak buka bisnes ini apa baju t-shirt tu apa pejuang rakyat tu. Itu dia cuma minta apa tambang dia nak pergi batu pahat dah kat kilang dia. Okey. Itu $200. Okey. Dah itu semua dah selesai. Baju dia memang nampak lah, tapi dia ada advertise lah baju pejuang rakyat tu. Okey. $200 kali 3 point dah 600 lebih lah ringgit. Dalam 600 lebih lah. Pasal receipt yang dekat Pro Rapid tu yang saya hantar tu ada dia punya apa figure tu duit bila convert pergi Malaysia money lah. Betul. Nanti itu receipt saya boleh up sekali tak? Boleh. Okey, boleh. Alright. Tapi kesiannya kalau itu receipt up, kesiannya si Melati. Nama dia. Oh, itu Rohaiza tu nama Melati Yang nama binti Mokhtar tu. Okey. Itu nama Melati. Dia ni scam tak agak-agak. Pakai semua nama perempuan. Maklumlah ni bro Musket. Orang pundan Kediri ni macam Dia dengan Rohaiza apa hubungan? Laki bini ke apa? Tahulah wallah alam, dengar-dengar dia macam laki bini, tapi ini wallah alam lah. Apa yang saya tahu macam ini macam skandal ya. Okey, tak apa. Orang tanya, orang minta dia punya apa? Ini surat nikah pun tak timbul-timbul. Habis hari yang jadi hal dengan ini siapa jadi hal pasal apa ni Datuk Mokhtar pun dia nak pergi sebut je Datuk Mokhtar tapi kebanyakan semua suara Melati je yang berbual dengan dia. Betul. Datuk Mokhtar pun tak ada. So apa, coming back to the question tu, berapa total jumlah tu yang apa ni yang dia minta tu? 200, mula-mula 200 yang ada Ani Mokhtar. Lepas tu 200 ini yang binti Usop pula. Oh, another $200. So total 400. Okey. Alright. Yang jadi ada 200 tu untuk apa? Yang 200 tu pun sama, konon nak pergi batu pahat lagi, topi pula. Oh, topi. Yang firstnya baju, yang ni topi. Ni topi pula, topi pejuang rakyat. Okey. Macam-macam lah dia bela, tu pun $200. Ni bro Musket, faham tak? Ini ingat tak? Ini Bro Khalid dulu. Bro Khalid. Bro Khalid dah kasih duit pun dengan dia. Oh, ada bagi? Untuk baju. Untuk baju, jam lah itu. Untuk baju dengan topi. Total berapa tu? Tak tahu lah dia jual dengan Bro Khalid berapa pun tak tahu lah. Dah kasih duit tapi barang tak sampai-sampai pun. Oh, Bro Khalid ada order baju. Ada order baju. Dah apa, kalau tak silap lah, dah transfer dia duit pun. Dahsyat lah dia ni. Memang lah dia ni memang besar punya swindle lah dia ni. Swindle So total $400 lah. $400 yang itu. Okey. Yang apa dia nak bikin niaga. Ada lagi ke? Ada lagi. Ada lagi? Ya Allah. Waktu anak dia kahwin. Anak dia kahwin pula?
Anak dia kahwin, dia cakap apa ini, itu, ini, semua tak cukup lah. Nak pergi tambang tak ada lah. Padahal pergi kahwin sebelah perempuan. Oh, dia minta duit lah. Dia minta duit. Abang boleh support tak? Ada, dia punya wasif-wasif semua ada. Abang boleh support tak? Ada. Okey lah, tak apa, pergilah tu. Okey lah, nanti saya kasih $300 lah. Convert pergi dekat Malaysia money, adalah 1,000 plus. Oh, total 1,000 plus lah. Tak, yang total yang itu tak nak tolong dia tu total 1,000 plus. No, itu 300 ni sing. Kalau convert pergi Malaysia 1,000 plus lah. So total ni lah dah 700 lah. $700. 700 betul. Habis ada lagi. Usaha lagi lah. Ini pasal lah 7 jam pula. Lepas bikin kerja kahwin tu, kalau tak silap, mak pekan pula accident. Mak pekan, okey. Mak pekan accident. Dan siapa yang mula-mula buka bikin donation? Kalau bro boleh ingat. Yang mula-mula yang minta kumpul tu ni lah kan, Bro Rafi. Tapi yang nak pergi tu si dia lah. Betul. Dia yang beraya. Bila Bro Rafi cakap kita teyan-teyan lah sikit pasal ini mak pekan. Betul tak? Betul lah. Wah, dia galang ganti dalam grup. Dia yang bersuara kan. Jadi kalau kau dengar, Ghazali Pendek, kalau kau dengar ini Ghazali Pendek, kau dengar audio yang kau bersuara, kau nak galang ganti pergi ini pergi melawat di mak pekan, aku ada. Kau jangan lupa tau ni, Ghazali Pendek. Dia ada call abang ke? Itu audio berbual dalam grup. Abang ada ni ada rekod? Ada rekod. Nanti hantar kat saya. Aku ada tahu ni Ghazali Pendek. Kau jangan macam-macam. Kau nak lari mana Ghazali Pendek? Orang duduk diam, kau macam-macam Kau pakat, jangan ini jangan sebut nama member, kau sebut dulu Kau besar punya kurang ajar tau. Kau besar punya macam anak haram kata. Dahsyat. Yang pasal apa? Pasal dia swindle tu duit mak pekan. Kenapa tu? Dia swindle duit mak pekan. Abang hantar dekat yang nama yang Betty Yusof tu, bini dia nombor 2. Okey. $100 sing. Itu ni Abang Burabi hantar send personally atau apa? Personally. Abang tak masukkan dalam grup, abang terus hantar dia. Pasal apa dia cakap besok dia nak pergi, abang hantar 100 sing. Habis yang lain-lain Bro Rafi semua Arif tu dia hantar kat siapa? Itu dia hantar siapa pun tak tahulah. Abang ada dengar itu duit terkumpul melalui Arif ke melalui siapa, abang tak berapa pastilah. Okey, tu tak apalah kan. Itu yang jadi herannya, abang sampai dekat mak pekan RM300 aja. Dengan total berapa kutipan dia? Kutipan abang dengar lah, ikut dalam grup cakap kutipan waktu tu ada dalam 1,000 lebih. Itu Allah alam, sama ada 1,000 sing ataupun RM. Kira kita letaklah 1,000 RM lah kan. Kalau 1,000 RM, bermakna kau kasih mak pekat 300. Itu 1,000 RM kat mana letaknya? Betul lah kan. Tapi biar saya dah tanya mak pekan berapa kau dapat, yang bila si Jali datang tu melawat, dia kan dapat 300 lah. Bro, kita ingat gini lah bro. Semalam tu saya ada kontak ni mak pekan lah. Dia telefonnya mak pekan. Dia telefon mak pekan ni miss call. Mak pekan sampai naik takut tak jawab dia punya persoalan. Dia punya call. Mak pekan tak jawab ke? Tak jawab. Cuma abang telefon dengan ni mak pekan, kau jawab je. Aku ada belakang kau, jangan takut. Jawab apa dia nak, apa motif dia nak.
Ni mak pekan ni bakar telefon ni abang juga nak kasih tahu apa dia punya kemauan yang dia telefon mak pekan ni sekarang. Dia nak cover lah tu. Dia nak cover. Ni besar punya haram jad ni bro. Tembelang dah buka. Betul tak? Dia besar punya haram jad betul. Betul. Dahsyat dia, dahsyat. Kelakar seram aja. Ini dah tak seram, dah tak kelakar dah. Ni hanya ni. Hanya orang. Betul. Nak scam lah orang-orang atasan ke, scam bank ke, government ke. Correct. Nak bikin apa, satu-satu kes forgery ke, nak scam ke, nak tipu orang ke. Kau jangan tipu member lah. Total berapa, Bro Rabi? Kalau sing ada dalam 1,000 sing lah. 1,000 sing lah? Sing. Okey. Ini kalau RM dekat Puteri Harbour RM400. Dia datang dengan apa? Ruhaida Usop tu apa? Dia datang dengan Usop. Lepas tu dekat Gelang Patan 600 RM. 600 RM dia datang dengan isteri dia yang tua lah. Pertama dia lah. Okey. Ada lagi RM400 RM, tak tahu mana abang pun dah lupa lah. Pasal itu by hand kasih. By hand By hand kasih. Itu lah tak ada masa dah percaya kan kawan kan ingat susah okey lah. Tak? Syah lah Jadi dalam satu apa $1 1,000. Okey. Ini yang itu RM pun 1,400 lah. 1,400. Total dah ni, total nak masuk 4-5,000 RM lah. Tapi macam betul. Nak recommendkan lawyer. Belum berbual apa-apa dah ni. Baru cakap dalam telefon je dekat Gelang Batak. Dah nak minta down payment 5,000 RM. Kau ingat aku ni bodoh sangat ke apa ni? Itu tak transfer tak bagi Itu tak bagi, itu saya tak bagi tak. Bukan bodoh sangat dah. Itu nasib baik, Bro Ipul ada. Bro Ipul cakap jangan kasih. Oh, itu time jumpa Ipul Okey. Dia pergi betul-betul biar ni apa. Orang Boyan juga wanceng. Dia pergi. Wanceng Wanceng.